Okey, untuk yang ni cikgu rasa cikgu dah explain kan. Okey, sebab dia ada rules yang kalau kuasa 2, sama-sama kuasa 2, dia akan jadi tolak dengan tambah. Sebab tu kita kena buat semua kuasa 2. Ini. Kalau cikgu tak explain lagi, boleh pause dulu video ni salin. Cikgu bagi masa dalam 1 minit. Okay, pause dulu, salin. Dia macam itulah konsep dia. Sebabnya konsep dia macam ni. Untuk yang ni tak apa. Kalau dah buat, kita kira macam revise lah balik. Konsep dia macam ni. A kuasa... Sekejap ya. A kuasa 2. Tolak B kuasa 2. Dia akan dapat A tolak B. A tambah B. Dia ada rules macam ni. Okay, lepas tu... faktorkan. Okey, faktorkan ni faktorkan yang sama lah. Kita faktorkan yang sama. Okey, faktorkan yang sama. Okey, yang ni nampak tak apa, cikgu boleh buat kat sini. Okey, yang ni nak senang dia, kita guna je calculator. Kejap, cikgu ajar guna calculator. Okey, kalkulator ni dia ada 2 jenis yang selalunya pakai. Nanti cikgu forward link. Okey, inilah link dia. Cikgu buka terus lah cikgu punya YouTube. Okey, macam mana kita nak cari? Sebabnya nanti kita kena reverse balik pemfaktoran kita ni, kena buat reverse macam ni. Okey, ni YouTube cikgu. Lepas tu YouTube cikgu ini Teacher Syuhada 1171. Pergi dekat bahagian view channel, finish video. Sekejap, dia bahagian bawah-bawah sebab cikgu dah buat lama. Kuadratik. Sekejap cikgu cari. Match. Dia yang ada gambar kalkulator tu. Yang ni. Yang ni, dia maybe tak dengar ni sebab cikgu on in this sekali video, kan. Teacher will teach you how to find the roots for quadratic function. Okey, dia macam ni. So nanti punca bagi persamaan kuadratik. boleh tengok yang ni A, B, C. So kita masukkan dalam kalkulator kita nanti. General form. You go to menu. Okey, kalau kalkulator ni, you scroll down. Turun bawah. You find 6. 9 kan. And then you go to the right side. Pergi dekat sebelah tu. Kalau kalkulator class with ni. Equation of function. And then you press equal. Lepas tu and then press it asks equal. you simultaneous equation or polynomial. You choose polynomial. Lepas tu pilih polynomial 2. Press 2. And then polynomial degree dia pilih 2 sebab kuasa 2 paling tinggi. Because the highest power is equal to 2. And then it asks you lepas tu masukkanlah A, B, C tu. 1. And then equal dia ikut B, nombor yang dekat depan tu. 5 and macam yang ni A dia 1. Kalau dia tak ada apa-apa maksudnya dia 1. Yang ni B. And equal B dia 5, C dia 6. X1. Jadi kita akan dapat nilai dia 1 X1 negatif 2. Equal to negative 2. Okey, lepas tu lagi 1. Negatif 3. Equal to. Sebabnya nanti kita nak reverse balik untuk kita buat pemfaktoran. Okay, you write down here.
make some space here because later on Okay, you buat will do space sikit. So nanti macam mana kita nak buat pemfaktoran tu? Leave some space here and then you write the values of x. So how to reset back your calculator? Okay, on Ni and cara then nak press reset balik. shift, press reset 9. Shift reset. Okay, initialize all. Initialize 3, all, press 3. And then it says yes, equal. Press equal down here. And then it says reset all, initialize all, press AC. Okay, now. Okay, lepas tu nanti values of x. yang ni untuk kalkulator satu lagi. Dia akan dapat jawapan yang sama lah, cuma Okay, cara dia berbeza. On. Press mode 3 times. Mode 3 times. 1, 2, 3. And then press 1, equation. Okay, press 1. And then it says unknown. Now you need to go to the right side here. And then press right. It says degree. You choose 2 because the highest power is equal to 2. And then it asks you A. So our A is 1. And then press equal. Our B is 5. B5. And press equal. Our C is 6. Press equal. And then you get x1 equal to negative 2. x2 equal to negative 3. Sama. Lepas tu bila kita dah dapat ni lah, this calculator. Okay, go back to on. Okay, dah dapat jawapan tu. Reset all, yes, equal. Oh, sekejap. Cikgu nak ajar reset kan? Yeah. On. Shift. Mode here. Mode. Up here. 3. And then press 3, all. And then equal. Reset all, yes, equal. Okay, now your calculator back to the normal. Okay, now from here. Okay, so bila kita dah dapat jawapan, kita kena buat apa? Our x values untuk buat are pemfaktoran negative 2 and negative 3. Dia macam ni, bila yang ni negatif, bila kita nak reverse, dia akan jadi positif. So, nanti plus x kita akan jadi move to tambah 2. The left, it becomes lepas tu x tambah 3. Jadilah itulah pemfaktoran dia. Okay, so back to here. Kita kena guna calculator. Okay, ambil calculator. Macam tadi, it depends calculator apa kita guna. Masukkan. Kalau tak ingat, pergi balik kat YouTube dulu. Okay, so kita akan dapat dekat sini. Untuk soalan 1, A dia masukkan. A sama dengan 1. B sama dengan negatif 8. C sama dengan 15. A 1, B negatif 8, C 15. So kita akan dapat X sama dengan 5. X sama dengan 3. So X tolak 5. X tolak 3 sama dengan 0. Itu jawapan dia. Senang. So masukkan semua. Macam yang ni, A sama dengan 1, B sama dengan 9, C sama dengan 18. Untuk yang ni, A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, C sama dengan negatif 9. So kita tak payah dah nak teka-teka semua lambat. A sama dengan 5, B sama dengan 7, C sama dengan negatif 6. A sama dengan 2, B sama dengan negatif 8, C sama dengan negatif 24. C sama dengan C pula A. A sama dengan 6, B sama dengan 27, C sama dengan negatif 15. Okay, so masuk je calculator. Calculator tak payah clear lagi. Tekan on je. 1, cikgu nak buat nombor 2 ni. 9, 18. So, kita akan dapat X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 6. So, yang ni X tambah 3. X tambah 6. Sangat senang. Lepas tu buat nombor 3 pula. 2 seminit je boleh dapat jawapan. Negatif 3, negatif 9.
kita akan dapat X sama dengan 3. X sama dengan negatif 3/2. Yang ni sebab dia ada 2 kat depan ni. So, yang ni dia akan jadi X tolak 3. Yang ni bahagi, pergi sini jadi darab. So, 2X tambah 3. Ni jawapan dia. Dan kita buat nombor 4 pula. Nombor 4. 5, 7, negatif 6. So, kita dapat X sama dengan 3/5. X sama dengan negatif 2. So, kat sini 5X tolak 3. X tambah 2. Same. Untuk nombor 5, A dia 2. Tekan on untuk buat baru. Equation baru. So, kita dapat X sama dengan 6. X sama dengan negatif 2. So, kat sini X tolak 6. X tambah 2. Yang ni dia kena letak ni lah. Sebenarnya dia letak 2 ni. Sebab dia divide with 2. Divide with 2. Divide with 2. Macam tu. Okay, yang ni pun nanti dia divide with 3. With 3. So, dia akan ada 3 kat depan. Tapi tak apa. Apa-apa pun buat je dulu. A 6, B 27, C negatif 15. So, dia akan dapat X sama dengan 1/2. X sama dengan negatif 5. So, 2X tolak 1. X tambah 5. Okey, untuk yang bawah ni, kita nak faktorkan huruf. So, bila kita nak faktorkan huruf, kita letak huruf yang sama. Contoh macam ni, kita kena susun balik. Kita kena make sure yang dalam ni sama. Nampak tak? AC tambah AC. Sekejap. Mana dia punya ni? Okay, AC tambah AC. So, macam mana kita nak buat? MN, MQ, NP, kejap Kalau faktorkan dengan N, dia faktorkan N jadi M tambah P. Okay. So, yang ni dia okey je. Yang ni dia tak payah. Just susun. Jadi, faktorkan M. Yang ni dia dah susun elok-elok dah. So, kita salin je. Faktorkan yang 2 ni, depan ni dengan N. So, dia akan jadi M tambah P. Tambah. Yang ni faktorkan dengan Q. 2 ni faktorkan dengan Q. So, jadi M tambah P. So, keluarkan yang kat depan ni. This one. N dengan Q ni. Tambah. Jadi tambah. So, dia akan jadi N tambah Q. M tambah P. Macam tu. Yang ni pun dia sama juga. So, faktorkan S. Dia akan jadi R. Okay. R ni cikgu tak salin sebab dia sama je. R tolak T. Then tambah faktorkan dengan V. R tolak T juga. Combine S tambah V. R tolak T. Ya, macam tu. Okay, yang ni apa yang kita kena buat? Dia ada tanda negatif kan? Dia cakap hati-hati dengan tanda negatif. Okay, so kalau ada tanda negatif, it depends. Kita faktorkan dengan X kat sini. W tolak Y. Tolak negatif, faktorkan dengan Z. W tolak Y. Okay, kenapa dia tolak kat sini bukan tambah? Sebabnya nanti bila tolak, darab dengan tolak dah akan jadi positif. Tu dia cakap kena hati-hati. Kat sini dia cakap kena hati-hati sebabnya negatif ni dengan negatif ni nanti kalau buka bracket jadi positif. Sebab tu dia negatif kat situ.
So ini jawapan dia X tolak Z, W tolak Y. Okay. Untuk yang ni B kuasa 2 ni maksudnya BB. So bila kita faktorkan B, 1B dia akan tinggal B tambah C tolak faktorkan dengan 5. So dia akan jadi B tambah C. Sebabnya kenapa ditambah? Sebab nanti negatif, positif akan dapat negatif. So dia akan jadi B tolak 5 B tambah C. Okay. Okay, dah habis dah ini. Ini kenapa cikgu buka? Sekejap cikgu padam. Move trash. Okay, dah settle muka surat 11. Sekarang cikgu nak cari muka surat 12 sekejap. Okay, kat sini muka surat 12. Muka surat 12 ni kejap. Cikgu nak try. I think cikgu kena guna okay, ni. Oh, dia ada lagi muka surat. Okay. Sekejap, muka surat 12 cikgu buat kat sini lah. Blank. Page 12. Okay, ni tak berapa nampak sangat. Tapi cikgu ada copy kat sini. Betul tak? 4K tambah 2K kan? Okay. 4K tambah 2K. Okay, dia per 7. Per 7 per 7. So, sebabkan dia sama, kita boleh tambah terus lah. Dia akan jadi 6K per 7. Ni jawapan dia. Lepas tu nombor 2. Nombor 1. Nombor 2. Dia boleh tolak macam biasa. 5Y per 3 tolak 4Y per 3. Dia akan dapat 5 tolak 4, 1. So, bila 1 kita tulis Y je. Y per 3. Nombor 3. J tambah 5 per 5N tolak 4J tolak 3 per 5N. Okay, untuk yang ni. Kita kena, dia macam ni. This is another part. So, J tambah 5 tolak 4J. Yang ni, bila negatif, darab negatif akan jadi positif. Per 5N. Dan kita susun balik. Cikgu tak nak susun dah sebab tak ada space. So, J tolak 4J akan jadi negatif 3J. Jadi macam 1 tolak 4 jadi negatif 3. Tambah 8 per 5N. Bawah tak payah tolak lah. Macam pecahan biasa je. Okay, lepas tu nombor 4. Yang tadi dah habis dah. Okay, nombor 4 ni boleh combine terus sebab dia positif. Cikgu combine terus lah. Tambah 5S tambah 3. Dia kalau yang positif tu yang kena hati-hati. So, 3 tambah 5, 8S negatif 7. Dia macam ni. Kalau dia sama, ni kan 3S, SS, dia boleh selesaikan. Then, kalau yang nombor biasa, tak ada S tu, sekali kan. Okay, so dah habis dah yang ni. Kita pergi dekat bahagian B. Pemudahkan. Bahagian B ni dia tak sama bawah dia. Contoh nombor 1 tu K per 4 tambah 2K per 12. So kita kena samakan ni darab dengan 3. Kena darab 3. Ni pun kena darab dengan 3. So dia akan jadi 3K. Lepas tu kita combine lah. Cikgu combine je terus. Dia akan dapat 5K per 12. Okay. Then
Cikgu nak tambah P kat sini. Sekejap. Bahagian B. So ni sambung. Page 12. Nombor 2. Nombor 2 pun sama. So 5K per 8 tolak K per 4. Ni darab 2. Ni darab 2. Dia akan jadi 5K tolak 2K per 8. So dia akan dapat, cikgu tulis kat tepi ni, 3K per 8. Untuk nombor 3. Okay, nombor 3 cikgu just macam bagi explanation je. Untuk nombor 3 tu, 2/3J tu kena darab dengan 3 atas dengan bawah. Nanti kira dapat berapa. Okay. So dia macam 2/3J tolak 4/9J. Ni kena darab dengan 3. Darab 3 kadang dia orang letak bracket je kan. Okay, boleh je letak bracket. Darab 3. So dia akan jadi 6 tolak 4/9J dapat 2/9J. Nombor 3. Nombor 4 tu kena darab dengan 3 juga. Okay, so nombor 4. Untuk nombor 4. 1/6J tambah 7/18J. Yang ni darab dengan 3. Darab 3. Dia akan jadi 3 tambah 7/18J. 10/18J. Dan nombor 5 kena darab dengan Q. So Q per P tolak 5/PQ. Ni darab Q. Ni soal darab Q. Q darab Q jadi Q kuasa 2. So Q kuasa 2 tolak 5/PQ. Jawapan dia. Itulah jawapan dia. Itu jawapan dia. Okay, nombor 6. Nombor 6 ni tak muat ni. Cikgu rasa kena buat sebelah ni. Okay, nombor 6. 5M per J tambah M per J kuasa 2. Ni kena darab J. Darab J. So, bila darab J, sebab kita nak samakan, aim kita untuk samakan penyebut yang dekat bawah ni, bagi dia sama, baru boleh tambah untuk pecahan. So, 5JM. Bila nak tulis J tu baru M. Sebab J comes first. So, dia dah sama, kita boleh tambah. Tapi yang ni, dia akan separately lah. So, dia akan jadi 5JM tambah 5. Sebab JM dengan M, dia bukan geng. Dia tak sama. So, tak boleh nak tambah. Dia macam ni je jawapan dia. Okay, then nombor 7. 3S per 4 5R tambah 2 tolak. Ni kena darab dengan 4. Ni atas bawah ni kena darab dengan 4. So dia akan jadi 3S tolak 8S per dengan 4. Bila dia darab dia jadi sama lah. 5R tambah 2. So 3 tolak 8 jadi negatif 5S per 4 5R tambah 2. Macam tu. Lepas tu nombor 8. 5M per 7 tambah 2M per 7. 2M tambah 3. So yang ni the whole thing kena darab dengan 2M tambah 3. 2M tambah 3. Sekejap. Dia kena darab. Selalunya orang buat darab tu macam ni. Sekejap Cikgu tulis balik. Selalunya kalau kita nak tulis tu, kita tulis macam ni. Darab 2M tambah 3 darab 2M tambah 3. Macam tu. So dia akan jadi. Nanti yang ni kena buka bracket sikit lah. Macam ni kan. 5M. Okay, cikgu nak buka siap-siap sebab nak buat cepat-cepat. Tapi yang ni konsep dia kena buka bracket. So 10
5M darab 2M jadi 10M kuasa 2. 5M darab dengan 3, 15M. Tambah 2M per dengan 7. Ni tak payah buka pun tak apa. So dia akan dapat 10M kuasa 2 tambah 17M per 7. Kalau nak buka, jawapan dia akan jadi, selalunya tak buka, 14M tambah 21. Ini jawapan dia untuk nombor 8. Cikgu kena tulis ni. Ini page 12. Kalau tak nanti dia jadi lain. Page 12. Kau tak dia macam pening. Itu dah tulis. Okay. So dah. Okay. 13 ni. Page 13. Kita kena darab lah. Kena darab atas dan bawah. Sebabnya dia tak sama. Untuk page 13 ni. Ni clear sikit. So cikgu buat kat sini terus. Dia kena darab macam ni. Dia kena darab. This whole thing. Darab dengan semua ni. Darab dengan 4. Semua ni darab dengan 3. So dia akan jadi 4M. Tambah 3N. Per 12 ni cikgu dah combine. Sebabnya kat bawah tu nanti dia akan jadi 12. Sebab 3 dan 4, 4 dan 3. So dapat 7N per 12. Okay, this one sama juga. Dia interchange. Ni darab 3. Semua darab 3, ni darab 5. So dia akan jadi 3T tolak 10T per 15. So dia akan dapat negatif 7T per 15. Okay, ini pun sama. Darab R, ni darab S. So, dia akan jadi 5JR tolak 2S per SR. Tu je lah jawapan dia. This one sama juga. Darab 2K darab dengan 7. So, dia akan jadi 6BK tambah 7C per. Yang ni bila darab. Kat bawah yang bawah ni, bila darab 2 darab 7K, dia akan dapat 14K. Ni jawapan dia. Okey, yang ni dia kena... dia kena macam tu lah. Ni darab J tambah 4. Yang ni darab dengan J. Dia banyak sikit. So, dia akan jadi macam 3 bracket J tambah 4 tambah 7 darab J per dengan J tambah 4. Lepas tu dia kena buka bracket. Dia dah buka bracket. Buka yang atas tu. Dia akan jadi 3J tambah 12 tambah 7J per J tambah 4. Dan selesaikan 3J tambah 7J. Yang ni sama, so boleh tambah. Bila tambah, dia akan jadi 10J tambah 12 per JJ tambah 4. Macam tu. Yang ni cikgu nak darab siap-siap. So, dia senang-senang cerita ni. Yang bawah ni darab ni. So, yang ni darab dengan X tolak 3. Yang kat sebelah sini darab dengan X tambah 2. Nampak tak? Bawah ni ditukar. Bawah ni pergi darab sini. Bawah ni pergi darab sini. So, 6. X tolak 3 tolak 7. X tambah 2. Dan bawah ni combine dua-dua. Atas tu kena buka bracket. So, dia akan jadi 6X tolak 18 tolak 7X tolak 14. Per dengan X tambah 2. X tolak 3. Dan selesaikan kat sini. Negatif X. Sebab 6 tolak 7 negatif 1. Negatif 1 tak tulis X. Okay, negatif 32 per dengan macam ni jawapan dia. Yang ni pula dia kena fikir kita nak darab dengan apa. Yang macam terdekat lah dengan dia. Contohnya macam yang ni, sekejap.
12. Dia kena cari yang sama. Kena buat GSTK belajar waktu form 1 tu. Ini. Okay, so kena samakan dulu penyebut dia. Yang ni Ariana boleh buat. Nanti dah siap, nanti beritahu cikgu ni. Kena samakan dulu ni. Fikir macam mana nak samakan dia. Macam mana nak samakan yang bawah ni. Nak kena darab dengan berapa. Okay, macam yang GSTK belajar waktu form 1 tu. Kita kena fikir 4 dengan 6 kan. So kalau 4 dengan 6. Macam ni 4 dengan 6 bahagi dengan 2. So GSTK dia 2 darab 3 darab 2. So dapat 12. So macam yang ni kita buat 18, 12 boleh bahagi dengan berapa? Kalau ni 4 2 3 jap. 2 3. So GSTK dia 4 darab 2 darab 3. 24. Macam tu lah. Okay, buat GSTK. Ni GSTK kita panggil. So kat sini bila darab 24, yang ni darab dengan 3, yang ni darab dengan 2. So dia akan jadi 15M tolak 14M per 24 lah. Yang GSTK kita dapat ni. This one. 24. So dia akan dapat M per 24. Macam tu. Okay, yang lain buat GSTK. Yang ni pun kena buat GSTK. So 21, 6. Kira berapa? Yang ni 4J 14J. I think 4J dengan 14J tu dia sekejap. J tak payah kita buat 4 dengan 14 je lah. Sebab J tu dah sama. So 4 dengan 14. Okay, cikgu bagi tips sikit lah. Macam yang ni. Yang nombor 2 ni. So dia 3. 3, 7, 2. So dia kena darab 3 darab 7 darab 2. 7, 14, 21, 42. So kena fikir 42 maksudnya. Ni darab 2 atas dengan bawah. Yang sini. Ni darab 2 atas bawah. Yang ni 7. Darab dengan 7. Okay. So yang sebelah sini darab dengan 7. Nanti darab. So bila darab dia akan jadi 7 bracket 7M tambah 3 tambah belah sini darab jadi 2 5M. Nanti kena buka bracket tau. Semua dia kena buka bracket. So dia jadi 42. Yang GSTK tu dia akan jadi yang bawah. So 14. Nanti sambung ni tak habis lagi. Kena buka bracket tu. So kalau buka bracket 7 darab 7 49M tambah 21 tambah 10M per 42. Okay, 49 tambah 10 59M tambah 21 per 42. Ni jawapan dia. Okay, yang ni 2 2 7. So dia akan jadi 2 darab 7 4 28. 28 ni darab 2. Ni darab 7. So 7 tambah 6 per 28J. 13 per 28J. Yang ni pula 10 dengan 6. 10, 6, 2, 5, 3. So GSTK 2 darab 5 darab 3. 30. So kalau 30 ni darab 3. Sebelah kiri darab 3. Sebelah kanan darab 5. Dia akan jadi 21 tolak 5 per 30K. So dapat 16 per 30K. per 30K tu boleh kecilkan lagi. Tak boleh dah. Boleh je kecilkan lagi. Kalau bahagi 2 dia akan dapat 8 per 15K. Sebab kita bahagi 2 kat sini. Bahagi 2. Okey, untuk yang ni sama juga GSTK.
So kita kena buat apa? Kena boleh je nak buat 6P tu. Boleh je nak tulis P tu. Tapi tak apalah cikgu tak nak bagi pening. Tulis 6 dengan 8 je. 6, 8 bahagi 2. So 3, 4. 2 darab 3 darab 4. 24. Ni GSTK dia. It means ni darab 4. Ni darab 3. So 4. 3 tambah 4P tolak 6 tolak 5P 24P. So dia akan jadi 12 tambah 16P tolak tambah sebab negatif. Sorry jap. So ini negatif lagi tambah 15P 31P tolak 6 per 24P. Yang ni jawapan dia. Okay, yang ni pun buat GSTK. So, dia akan jadi 8, 10 bagi 2, 4, 5. 2 darab 4 darab 5. 2 darab 4 darab 5 dapat 40. So, ni darab 5. Sebelah ni darab dengan 4. Dia akan jadi 5. Ni macam tak muat lah. Sekejap cikgu tambah page dekat sebelah ni. Oh, dia macam lari-lari dia punya page ni. Tak apa, buat kat sini. Page 13. 215. Tak apalah cikgu tulis yang ni warna hitam semua sini. Nombor 6. So darab 5 dia akan jadi 5 7Y tolak 5 tolak 4 4Y tolak 5 per 40X. So 35Y tolak 25 tolak 16Y tambah 20. 40X tu sebab kita dah darab dah. Darab dengan 5 dengan 4. So dia akan jadi 35 tolak 16. 19Y tolak 5 per 40X. Ini untuk nombor 6. Lepas tu ni muka surat berapa? 14. Okey, untuk muka surat 14 ni. So dia tak nampak sangat. So cikgu tulis kat sini. Nombor 1 M per N darab 2 per N. Okey, yang ni, darab ni dia macam ni. Atas, darab dengan atas. Bawah, darab dengan bawah. So, 2M per 6N. Ni jawapan dia. Lepas tu dia boleh kecilkan lagi. Sebabnya ni dengan ni boleh bahagi 2. So, dia akan dapat 1. Dia akan dapat M per 3N. Macam tu. Oh, kalau nak kecilkan dia boleh juga. Okay, another way macam ni kecilkan dia. So, M per N darab 2 per N. Ni pemudahkan jadi 1, ni jadi 3. That's why dapat jawapan dia M per 3N. And then, nombor 2 tu, dia macam boleh potong-potong. Cancel. Dia darab ni bukan sama dengan. So cancel dia macam ni. Macam ni 8 dengan 20. 8 dengan 20 ni bahagi dengan boleh bahagi dengan 4. So bahagi dengan 4 dapat 8 bahagi 4 dapat 2, 20 bahagi 4 dapat 5. And then Y ni boleh potong. 1 dia boleh cross macam ni. Atas bawah, kiri kanan. Tapi dia mesti atas dengan bawah pair dia. Ni potong 1, yang ni potong 1.
Macam tu. So nanti dia akan tinggal 6y per 5x. Dia kena belajar lah. Potong-potong ni kena belajar. Yang mana yang sama boleh potong. Yang mana yang boleh pemudahkan, boleh pemudahkan. Okay, lepas tu page 14. Nombor tadi nombor 3 kan. Cikgu kecilkan sikit ni. Besarkan sikit ni. M per N tolak 4 darab Okey, yang ni macam mana kita nak ni dia, kita kena faktorkan dia. So faktorkan yang atas dulu untuk kita potong-potong. Faktorkan dia dengan 4. So 4 N tolak 4 M kuasa 2. Now dia dah sama. Nampak tak? Ni sama potong. Ni potong. Dia dah sama. Lepas tu kita combine. Dia akan jadi 4M per M kuasa 2 N tambah 4. Okay, now M ni boleh potong. Ni okay, sekejap. Cikgu back balik. What else yang kita boleh potong ini? Ni M dia ada 2. Ni M dia ada 1. Potong. Tapi nak potong ni kena hati-hati juga. Dia tak boleh main potong je. Kena praktis. Macam tu. Dia boleh potong kalau dia macam... Contohnya kalau dia ada simbol kan macam yang ni. Negatif. Dia kena make sure kawan dia sama. N tolak 4. Kalau dia seorang-seorang tak apa. Tak payah macam ada ni ada 1, ni ada 2. So potong 1 kat sini. Macam tu. Then nombor 4. Okay, nombor 4, 5, 6 tu cikgu rasa ada boleh try buat tengok. Nombor 4, 5, 6 tu you do by yourself. Now cikgu nak explain nombor cikgu nak explain page 14 yang bawah tu. Yang bahagi macam mana. Okay, kalau bahagi kita tukar jadi darab. Kita tak boleh solve. Bahagi tak boleh selesaikan. So, tukar jadi darab. Ni nombor 1. Dia tukar jadi darab. Atas tu naik bawah naik atas. Atas turun bawah. Konsep dia sama macam bahagi. Tak jadi potong-potong. So, apa lagi yang kita boleh potong? Macam ni boleh selesaikan. Ni, so dia akan jadi ni. Bahagi 4 jadi 1. Bagi 4 jadi 1. Bahagi 4 jadi 2. Lepas tu ni potong. M. So, dia akan jadi N per 2M. Sebab 2 darab M bawah tu. Okay, ni contoh untuk nombor 1. Nombor 2 pula. 6R per 5 yang first day. Yang second je. Okay, so yang ni mana boleh diselesaikan? Okay, ni bahagi 3 dapat 2. Ni bahagi 3 dapat 3. Ni bahagi 5 jadi 2. Ni bahagi 5 jadi 1. Dia boleh cross macam tu. Okay, yang ni cikgu bahagi. Ni cross dengan ni. Ni cross dengan ini. So, Adam dia akan dapat 2 darab 2, 4 R per 3. Dia kena praktis lah yang ni. Okay. Cuba buat dulu. Yang ni cikgu dah buat nombor 2. So, Rena jawab nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Okay. Konsep dia sama. Buat slow-slow. Nanti kita discuss.